Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terbang si kumbang mencari makan, terbias jauh ke Indrapuri. Sebelum saya lanjutkan ulasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Farah Batrisya binti Yusof yang berumur 16 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Matang dan kod sekolah saya TEA 5035. Di dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi sebuah buku yang telah saya baca, iaitu novel Panggilan Jihad karya Talib Samad. Buku ini dikeluarkan pada tahun 1993 dan buku ini dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini juga mempunyai susunan ayat yang dapat menarik perhatian para pembaca. Dedikasi kepada pejuang-pejuang Islam, para remaja dan rakyat Islam Bosnia Herzegovina yang berkorban darah, air mata dan segalanya demi menegakkan sebuah negara Islam di tengah-tengah benua Eropah dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Inilah cebisan-cebisan cerita yang terdapat dalam novel ini. Selain itu, novel ini juga mengisahkan tentang Fakhur Razi yang mempunyai penyakit polio, namun dia tetap bertabah hati walaupun kaki dan tangannya tidak bermaya. Hal ini menyebabkan saya semakin tertarik untuk membaca novel ini. Oleh itu, ayo kita bersama-sama memahami dan menghayati novel ini. Buku yang mempunyai 239 muka surat ini juga mengisahkan tentang kecekalan dan kegigihan seorang anak remaja yang bernama Fakhur Razi dalam mencari pengertian hidup berasaskan agama Islam. Rabiatul Adawiyah, iaitu adik angkat kepada Fakhur Razi, juga pernah memuji akan suara Fakhur Razi di dalam hatinya apabila Fakhur Razi mengalunkan bacaan surah Yasin, Al-Baqarah dan surah lainnya. Hal ini menyebabkan Rabiatul Adawiyah terasa malu akan dirinya yang tidak fasih dalam membaca surah Al-Quran. Selain itu, Fakhur Razi juga merupakan anak kadazan yang dibuang oleh ibunya yang tidak waras dan dijadikan anak angkat kepada Abdul Jabbar, iaitu seorang juruterbang pejuang jet TUDM pada 15 tahun yang lalu. Harapan Abdul Jabbar untuk memperoleh anak lelaki akhirnya tercapai. Tambahan pula, Fakhur Razi merupakan anak yang baik, patuh dan sering dipuji. Keluarganya juga berusaha untuk mengobati penyakit polio yang dideritainya dan menjadikannya remaja yang terpuji. Akhirnya, keluarganya berjaya mencari doktor untuk merawat penyakit polio yang dihadapinya. Hari terus berlalu. Kini, diingatan keluarganya terngiang-ngiangkan akan Faridah, anak perempuan sulung Abdul Jabbar yang berada di Los Angeles setelah sekian lama tidak bertemu. Terpadamlah kerinduan Puan Maimunah dan Rabiatul Adawiyah apabila Faridah mengirimkan sepucuk surat kepada ibunya dan Adawiyah dan mengatakan bahawa dirinya baik-baik sahaja. Hari terus berlalu. Hati Puan Maimunah terasa berdebar-debar apabila mendengar juruhebah radio mengatakan sebuah jet pejuang TUDM terhempas di Pulau Terumbu Layang-Layang. Tiba-tiba, ada seorang pegawai TUDM memberi salam lalu memberikan Land Rover kepada Puan Maimunah. Akibat peristiwa ini, keluarga angkat Fakhur Razi dilanda bagai dilema. Adakah terlaksana impian Fakhur Razi untuk menjadi sukarelawan dan berjihad membebaskan Bosnia Herzegovina daripada serangan Serbia? Persoalannya terjawab apabila permohonan Fakhur Razi ditolak yang membuatkan dirinya terasa amat kecewa. Hal ini kerana umurnya yang terlalu muda. Walaupun permohonannya ditolak, Fakhur Razi tetap mencari maklumat mengenai kekejaman dan peperangan yang berlaku di Bosnia Herzegovina. Hari pun terus berlalu. Fakhur Razi dinobatkan menjadi seorang pelajar terbaik aliran sastera STPM. Tetapi dia mempunyai halangan untuk menyambung pelajarannya ke universiti. Atas bantuan Pak Cik Mansur, dia berjaya melanjutkan pengajiannya ke universiti kerana Pak Cik Mansur sanggup membiayai seluruh pengajiannya hingga tamat. Pengajarannya, kita haruslah berusaha bersungguh-sungguh demi kejayaan. Bak kata pepatah, usaha tangga kejayaan. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa, bersua lagi. Sekian, terima kasih.